Assalamualaikum. Hari ini akak nak masak ayam peri-peri. Mungkin bulan-bulan puasa ni ramai yang suka lah kan jenis-jenis ayam yang bergoreng-goreng ataupun bakar. Ayam tu dalam seekor, kemudian kita nak perap dia. Ni gula, kita masukkan gula. Tak perlu banyak sangat, dalam 1,5 sudu. Kemudian garam. Garam pun sama juga. Pastikan jangan terlalu masin. Kemudian air lemon, semua sekali air lemon. Kemudian kita masukkan juga cuka makan dalam setengah cawan. Ini kita agak-agak saja supaya sampai macam air cuka tu tenggelamkan ayam. Okey, bahan-bahan ayam ni kita nak perap dia dalam setengah jam ataupun 1 jam. Kalau 1 jam lagi sedap. Tak lupa juga, jangan lupa ya, kita nak masukkan air sejuk. Air sejuk. Okey, tengok dia macam separuh macam tu, macam tenggelam lah ayam kita ni. Okey, kita perap dia dahulu. Okey, ini cili bangala, kita nak goreng dia dahulu dalam 2 biji ya. Ini bangala kuning dan bangala merah, kita goreng dia dahulu. Bila kita tengok dia dah layu tu, cukup lah. Kita boleh angkat lah dia. Okey, bawang putih dengan cili pacak tu kita goreng dia semua sekali. Tadi kita tak masukkan sekali sebab bawang bangala tu, cili bangala tu dia banyak sangat. Jadi kita masuk dia sekali. Ni sekali ni dah tak ada banyak, jadi kita goreng lah dia sekali. Okey, kita goreng dia sampai ada rasa macam kekuning-kuningan. Nampak macam dia dah kuning sikit, baru kita angkat. Tengok dia dah kuning macam ni, kita angkat ya. Bahan-bahan ni kita nak blender dia pakai chopper tu, kasar-kasar sikit kan. Okay. Jadi kita kena tunggu dia sejuk dahulu kan. Kalau kata tak sejuk tu panas tu bahaya. Okay, kita sejukkan dia dahulu. Ayam yang kita perap dengan gula, cuka, lemon, garam. Okey, kita toast ayam tu. Ini dah 1 jam dah ayam ni. Kemudian bahan-bahan yang kita blender tadi, kita lumur dia. Lumur dia, kalau rasa nak lama boleh, tak nak lama pun boleh. Okey. Kita nak goreng ayam ni. Selalu orang buat ayam peri-peri. Ayam peri-peri ni selalunya orang bakar. Tapi akak nak goreng. Dia tak salah pun kalau nak goreng boleh, nak bakar boleh. Nak cepat kita goreng aja. Kemudian jangan lupa kita masukkan daun oregano. Kacau. Dalam 1 sudu je ya.
Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ini kita nak buat sos ayam beri-beri. Kita menggunakan butter. Okay. Tak payah banyak sangat, dalam 2 sudu setengah. Kemudian kita masukkan bahan-bahan yang kita kisar tadi. Masukkan gula. 1 sudu kecil. Okey, nak masukkan sedikit perasa. Perahkan sedikit lemon supaya dia rasa masam-masam sedikit. Jadi kita masukkan, bagi dia sebati, masukkan semua sekali. Lain api sebab kita tak nak bagi dia ni. Okey, selamat mencuba dan selamat merasa. Kepada yang menonton, jangan lupa komen, share dan subscribe. Cubalah. Kita goreng saja sebab malas nak membakar. Jadi kita sebatikan dia segini, makan panas-panas nasi masa berbuka nanti. Begitu menyelerakan sebab dia ada juga pedas ni sebab kita menggunakan cili api. Okey, bye, jumpa lagi.